Good morning from Beijing. So sekarang ni kita orang nak pergi tour untuk naik ke Great Wall. So ni adalah dia punya starting point. Akan gerak pada pukul 8 nanti. Sekarang 7.50 macam tu, 7 lebih. Tapi cuaca masih belum terang lagi. How are you? Nice to meet you. I'm glad to meet you. Okay, we just arrived. Berasak semua mulut. Kita orang turun dekat Mutianyu Great Wall. Mungkin kita orang akan sampai ke Tower 6 saja, tak sampai 20. Sebab kita orang beli tiket online. Come here to look for Misaye, but everybody get together. They go to the parking lot to take the bus, go to the summer palace. Okay, this is our meeting point before the 1:30. Okay, you can see. Now we already in the tourist center. Tourist center. Now we will. Along the way nak naik atas ni ada jualan-jualan. Tapi mungkin suara aku tak clear sangat sebab macam gini. Sejuk sejuk gila, negatif 11. Member dah tak tahan, yang ni pun sama. Parah ni. Salji sikit. So ni tadi kita orang dekat starting point. So sekarang ni menuju ke next shuttle bus. Sebab nak naik atas around 5 km kalau tak silap. So dekat sini kena check by passport ID. Scan je dekat kaunter, lepas tu terus masuk. Kucing menggengok. Bukan aku je yang hidung merah. Orang putih kat belakang tadi, muka dia dah kebas habis aku rasa. So this is our shuttle bus. Bulat semua dah berasap, bukan isap ukut tau. Dekat there. First time kita orang jumpa salji. First time. Let's go. Kita dah settle dah ke atas. Dengan indahnya salji. Finally salji di muka. Finally. Ni memang something new lah. Tak pernah kita orang jumpa salji selama travel. It's okay. It's okay. I'm just simple YouTuber. Let's go. We see. Hello everyone. When we come back and the Ya. Game away ke atas gunung Mutianyu. So balik ni kita orang akan slide. Nampak ni slide. Tapi katanya tutup mood. kemungkinan kita orang tak dapat slide sebab salji. Actually guys, nak cakap pun tak boleh. Mulut jadi beku. Okay, tak tunggu memang kat belakang. So seorang feel Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, satu pengalaman. Suhu dia okey sikit. Dia tak ada angin. Kan? Macam kurang sejuk tadi. Hello. Sampai suka. This is Our I don't know first what- experience yang speechless dengan snow, dengan cuaca yang negatif. Kita orang tak pernah experience sebab Sejuk biasa macam ni. kita orang kalau travel, kita orang pilih autumn. Tapi untuk yang ni, itulah Tuhan nak tunjuk kot. Tengok cantiknya. Ya Allah, subhanallah. Memang Cina ni something lah. Korang tak boleh nak cakap apa. Masing-masing negara memang ada tersendirinya. Keunikan dia, geografi dia. Masya Allah. Kalau kat atas mungkin boleh, kat bawah memang tak boleh. Bangan saya tu dah. Ini seram asal berdiri tu? Menyambung. There is no. Macam mana nak pergi Finland? Allah Akbar.
Jom. Sana dulu. Itu juga cabaran dunia. Finally, tengok pesawat Cina. Aku dah naik. Hello. Oh, itu dia bendera China. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wow. Naik atas. Atas view cantik. View cantik atas. Jom. Ush. Cantik je, Masya Allah. Akbar. Alhamdulillah, di sini kita. Ulah apa-apa dah ada penjaga. Penjaga ni bukan sebarang penjaga. Agak menyeramkan sikit. Itu dia. Assalamualaikum. Tumpang lalu Wow. Dengan view kiri kanan yang macam gini. Masya Allah. Dengan salji lagi. Dengan snow yang sini. Alhamdulillah, syukur. Memang rezeki. Siapa sangka. Macam mana diorang buat ni semua dulu. Bawa petu susah macam ni. Push. Wow. This is something Ya Allah, memang gila ada orang buat benda macam ni. Finally. Mana spot cantik gambar Kita dulu je lah. Mana ni dah. Dahsyat dalam sini. Benda ni bukan benda ni bukannya senang 2000 km panjang. Panjang gila yang amat. Dahsyat dalam ni. Apa yang matris? Seluruh family dapat pergi naik Kena slow-slow je lah ni. Letak memang penat tak karat dia. Stamina ni nak kena penting kena jaga. Ni mana ni? Tak toilet tadi. Oh, ni tempat smoking ni. Kat mana kita nak makan Weh, bawa lah. Try naik. Gila pun tak try naik. Tinggi lah. Betul lah, kaki terlonggar. No climbing wall. Okay. Rosak kasut. Berbangsa. Door leaking tak sedar. Tembok bukan yang besar. Meriamnya. Comel sangat. Nak tembak apa ni? Sekali naik lagi. Cantik bukit-bukit sana. Ni korang pakai water sendiri. Ya Allah. Macam mana dah. Mata ni lagi gempak tak. Mak Ni siap tak pakai tidur. Dah beku yang ada.
memang rasa basah. Okay. First time sejuk macam ni. Gila. Best. Tuhanku, kenapa dah sejuk macam ni? Sejuk tu kat sini. Itulah. Tengok gigi-gigi tadi. I'm so cool. I'm so cool. Gigi-gigi tu kan. Memang gigil. Ya Allah. Untuk berbincang lah sejuk dia. Elak saya yang balik besok ni. Menyesal member. Air pula angin dia terlalu tinggi tu. Lagi cool dia. Now next gonna be ke Summer Palace. Yes. Summer Palace 4 times bigger than Forbidden City. Tak tahulah macam mana nak jalan ni. Let's go. Summer Palace. Let's go. Tapi ni bukan summer ni, sejuk. Nama je Summer Palace. Too many person here. Here we are. We enter here. 我跟你说，你再喝到入口了。 어떻게 되는지 설명하는데 모르겠어. Summer Palace. Of goat. Okay, we can say this is stone. It's named the longevity of stone or 寿星石. Okay, you can say it looks like an old man with a big hand and long beard. This figure Tak gambar. Banyak-banyak apa tu yang lalu. Emperor Guangxu, the emperor, his father's birthday, this year the birthday. Rumah ice skating. Wah, best yang. Boat, but now we don't have the boat. We are visiting the summer palace. Ya, ke barang ni. Oh, itu istana dia. Istana dia pergi sini sebab nak sudutkan badan kalau musim panas. Sebab tu nama dia Summer Palace. Terus. Still snow coming. Good evening, everyone. You can say, this is the home of the third people. This is the place where the Itulah. Unik batu tu ni. Macam batu dalam laut tau, macam batu karang. Atau memang batu karang ya? Diorang ambil diorang letak sini. Mana? Oh. This for that culture.
from here. Cantik juga ni. You can say this is the long corridor. Long corridor has a 720 meters long. Symbolic building is the tallest building. This is the Tower of the Incense Buddha. The Tower of the Incense Buddha. The Tinggi ni nak naik ni. Wow. So sick. So gila. Ada naga. 只有介绍。 Finally dah sampai atas sama bila tangga-tangga. Tinggi siut. Cina ni orang macam-macam dia buat benda-benda yang mustahil. Semua dah boleh buat. Oh, gila ada lagi atas tak larat nak pergi. Ni sebenarnya Tasik. Dah settle, sama face pun dah settle. Ini cantik lah. Tapi dua-dua merana terseksa. Hidung merah, telinga merah. Jari semua tak rasa kan kau. Good morning. Now we reach Universal Studio Beijing, the largest Universal Studio in the world. So let's go. Let's find out, see what they have here. Maybe enjoy and let's go. Now today is Monday. Not so many people here. I hope we can try everything here. Enjoy. Finally kita dah masuk. Dia punya sejuk macam tak nampak sejuk kat sini. Bibir pun keras. Merah weh. Ini macam tak gambar ni kat sini tu. Gambar siap. Wah. Tahu juga kita nampak ini macam ni.
Ini rumah dia kot. Dalam Gatun. Ni rumah dia ni, room ni. This reflect the speed limit. Yo. Yang stop tu dekat mana? Ui. 这些麻瓜到底在我脖子下放了什么？不老马哎，我猜这又是邓布利多的主意。才不像你呢，发了他才能发现所有人的闪光点。 orang main bergerak eh. Tak nampak apa je. 经验老人这个很值，所以我们故事里讲的私生话是丁小讲讲我们窝子及。Wah, ramai juga. 非常好，来，跟他合张影好吗？转身看向前方，让你的朋友厉害，可以往中间还是往中间来一点啊？来后退，然后退。 Boleh? 隐形栅栏联网，展品避让技术联网。 Mana dinosaur? Tak nampak. 欢迎光临侏罗。 Oh my god, awesome.
项目甲龙，威胁等级低。过境警告。系统错误。系统错误。 Kereta pun pusing. Tidak sudah nampak dah. Oh, ni oh, dia nak tembok. Ni main apa yang? Very big one. Jom. Pergi dia tembok. Battle for the all spark. 特工们，我们马上出发，请记住你们的任务，我也记住你们的。后边的啊，不用想。抓住他！大豪车在土地平台上。在后面，拿到。任务开始。 快走！我们到城外去。对付我一整天，快走！快灭了他们！危险无处可藏了！住！给我保护好火种源！请报道。 你们的勇气与果敢拯救了地球，做得好，特工们！没想到临时组建。